Harimau Malaysia tewas 0-3 kepada pasukan jiran Indonesia pada aksi persahabatan kelas A di Stadium Manahan, Solo. Indonesia hanya memerlukan 7 minit untuk berada di depan menerusi jaringan Kapten Boaz Solosa selepas kesilapan Fadli Mohamad Shah yang gagal mengeluarkan bola di kawasan bahaya. 4 minit kemudian, gawang Harimau Malaysia bocor lagi apabila Irfan Bakri menyempurnakan hantaran Boaz Solosa. Kapten Indonesia Boaz Solosa tidak menunggu lama untuk melebarkan kedudukan 3-0 apabila menewaskan penjaga gol Malaysia Khairul Fahmi Cik Mat sekali lagi pada minit ke-22. Skuad kendalian Dato' Ong Kim Sui cuba bangkit mencari gol pertama di babak kedua, namun berjaya dipatahkan pertahanan Indonesia. Kedudukan 3-0 memihak Indonesia kekal hingga ke whistle penamat. Ia adalah perlawanan antarabangsa pertama skuad Garuda selepas lebih setahun berdepan penggantungan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Dan bagi Kim Sui, beliau dah pasti perlu melakukan kerja keras menjelang saingan Piala AFF Suzuki yang akan bermula 19 November ini. Ada pasukan Indonesia yang kembali bersatu minit yang pertama.